Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ayah. Ayah jangan datang. Nak tanam pokok hari ni. Angkut tanah. Alhamdulillah. Oh, sampai. Long. Assalamualaikum ayah. Lama tak datang. Allahu Akbar. Enggak baru balik ya, baru sampai. Khususan. Kau boleh sebelah sini. Tak apa. Tak apa, kau duduklah. Khususan ya Ruhi Abi Muhammad Ali bin Ja'aman. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyatul mubarakatuh. Salawatut thayyibah. Di semuanya. Khususon ya Ruhi Abi. Abi tu ayah. Khususon ya Ruhi Abi Muhammad Ali bin Ja'aman. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Ada orang juga yang buat. Oh ni batu. Oi, sorry. Ya, long cakap hell lah dekat kubur. Aduh. Ada fish. Banyak aku ni. Family mart lah. Astaghfirullahaladzim. Dia yang gaji dia minta tengah. Ayah. Ya. Ayah mesti tengah main dengan ayah mesti dia tengah lepak-lepak dengan atuk dengan nenek kan. Tepi kan long, yang ke sana. Sana, pergi ni, ambil. Boleh ke tak nak aku batu ni? Boleh. Dia nak cabut? Serius? Nantilah nak cabut bukan macam tu. Tepi-tepi dia. Allahumma salli wa sallim ala. Nampak ada batu tu. Ni dulu yang tajam. Isu. Gunting lu. Untuk koyak ni. Tak apalah pakai tu. oh alamak, tangan aku nampak. Tak apa, nanti tu. Bukan gitu, alright. Ayah, tengok gambar ayah. Peace. Nombor. Halo, apa dia? Ayah tak ada bosan ayah, tak ada orang nak gaduh. Ayah menangis je. Kalau tak Alung boleh bertekak-tekak dengan ayah. Boleh bergaduh ayah. Boleh sakitkan hati ayah. Jangan siapa-siapa, hati kena kutip balik. Batu ni kat luar tak apa kan. Tak dalam sangat tu. Sini. Dia ada batu. Itulah, batu tu kalau dapat dikeluarkan. Besar ni Mat. Boleh tak lah? Boleh. Kan boleh tu. Tolong. Dah. Kau buat ini. Dia sebelah situ. Kuat kan? Lepas tu keluarkan pokok tu. Peganglah dia punya tu. Masa kuat kan pegang pokoknya. Tapi jangan rosakkan pokok tu. Pokok tu sayang. Dia teman air ni. Ini kau.
Uish, dalam ni lah kalau aku nak tarik ni. Ke depan sikit je. Tanah batu-batu. Ya, insyaAllah ya. Kalau dalam sana air luas kan, bercahaya gaya. Hari-hari anak ayah doa ayah siang ni. Kalau mungkin dia doa kan, tapi mungkin terlalu lupa. Kadang-kadang aku dah lelai-lelai. Dia teringat je aku akan bau ni. Teringat je bau ni. Kakak solat kan ni? Solat tak ada lah. Sebab solat setiap kali lepas solat ada lah pusat aku. Ya, mungkin tak cukup lah. Bukan anak yang soleh sangat, tapi harap jadi anak soleh lah lepas ni. Ya, doakan dia sihat je. Dia boleh doa tak dalam tu. Boleh dah terputus dah mana. Betul-betul dah. Ni lah. Tak apalah ya. Kalau doa untuk ayah je lah. Macam ni aku nak cabut ni. Tak cukup dalam tu lah. Kau tolak ke tepi lah. Tanah dia tolak ke sini, tolak ke sini. Tadi kau kunci pintu tak? Tekan dalam tak kau punya? Ada Syah. Ha? Ha? Siapa? Kunci pintu? Ha. Apa ni? Ha, kita. Oh dah. Kat rumah. Ya, cucu ayah kat rumah. Esok aku suruh Angah bawa lah. Ya, cucu ayah. Cucu ayah. Esok Angah bawa lah cucu ayah. Kesayangan ayah semua kat sini. Ilya mungkin tunggu ibu habis dah. Ibu datang. Tapi harap-harap dia sudah doa ayah lah. Ya ya, oh ya. Ya, Angah itu Angah kata ayah, Angah mimpi ayah sana. Ayah tengah bersukaria. Senyum je, tak ada bersukaria ya. Belum dia. Dia suka dah tu. InsyaAllah lah ayah kat sana okey lah. Biar sedih lah. Puasa kena tahu tak ada. Jangan mulakan. Kita kurut tak boleh buat kerja ni. Jangan mulakan. Apa ni? Tak apa, nanti kita mandi Aku buat ke sana je kena kau. Kena sini tak kena aku pula. Ya, lemah. Ya, tengoklah anak ayah seorang ni. Dia nak pergi tanam pokok. Dia pergi di tanah dia balik kat luar. Long belum nak pergi lagi. Nak taubat dulu. Tak taubat lagi. InsyaAllah sekali solat. Dah 35 hari ayah pergi dia tak taubat lagi Long. Solat taubat juga ya. Tapi kadang yelah, kita sebab manusia ni kadang lalai dosa banyak. Harap Allah ampunkan lah. Ya, ni pokok ni dah cabut. Nak tanam pokok baru ni lah. Macam dalam dah kah? Dah jumpa akak dah. Sekejap je cakap. Saya buat lah. Tu dah ya. Masa saya tanam dulu kita orang tak ada. Kita orang pandai ke? Kita orang nak tanam dah tak pandai dah. Pandai je. Alung pun tak pandai. Alung mungkin lah. Alung tak pegang benda tanah. Kita main tanah sekarang ni. Kita tahu buat main tanah ni. Dah pukul apa ni? Kenapa? Sempat ke? Tak, macam ni aku nak tarik ni. Tak boleh, di dalam lagi lah. Sebab dia dah sebulan kan. Ke tanah sebelah dia je? Nampak sini lah. Ke tanah sebelah dia je? Oh, bismillah. Dia. Jangan nak tanah dia dulu. Tanah dia punya pokok ni dah dalam lah. Dah dalam lah. Habis cabut je lah. Cabut macam mana? Biar je lah dulu. Angkat je Long. Oh, dia boleh tu. Oh, ni. Oh. Sekejap. Kita kena buat express. Buat tumbuh besar-besar Sikit sekali kat rumah aku Tak ni.
Kenapa? Kenapa? Mana nak bagi dia subur lah. Ya, itu tak nak tengok air tanah pun. Sekarang ni tak tahu tanah apa pun kan. Ni yang air tanah mau kalung. Tak harap jadi dia. Bismillah. Setiap minggu apa? Hantar lumayan dekat ni. Untuk tadi dia. Jangan pergi tau. Bukannya hantar Ya, je. semoga doa ayat anak soleh ni ayat diterima lah kat sana. Center. Dia lapang bawah tak apa. Atas tu tak ni. Sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh lah, banyak macam. Saya nak pergi Mat ke ni? Apa? Selamat Mat. Boleh. Jangan ingat. Ya, maaf lah yang sekarang ni cakap hal dunia pula kat sini. Lepas tu tak boleh cakap hal dunia. Alul kau kejar ya. Terus cakap aku tak nak lukutkan buku ni. Sebenarnya saya ingat ni patut ke sana. Pokok ayah Jasmine putih. Biar long tepi. Sekejap. Oh, betul. Oh, betul. Ya, itu kan luka ya. Sebaik dah okey, alhamdulillah. Takut juga. Takut. Nanti kita kena belum. Itu bagi tepi. Ya, jaga. Saya tengok ya anak yang nombor 2 kau ajar. Habis dia dah tahu dalam Ibu lagi lah cakap kaki ayah belah kanan ada lagi kat rumah. Macam mana tu? Kau kena belah kanan ni. Anai. Ada dia orang ni, kita tengah risau duk risau ni dia boleh pula ni. Risau sebab tu lah. Dia tanya call tak angkat. Tidur katnya. Tidur semalam aku memang aku dah ni masa kau ni. Alamak. Aku cakap Angah ni mengajuk aku. Kanan tu Boleh tak? Boleh sini. Ni boleh tak ada campur. Alhamdulillah dah sebulan tak nak kat sini. Kini dah sampai ke dalam ya. Bismillah. Bismillah. Kau berkalung dia punya ni. Sudah. Balik lagi. Mana yang lagi satu tu? Bukan ni. Ada, tak apa. Tajam. Ayah punya tu tu nak tegakkan. Nampak lah lubang dia. Saya tak nampak. Dia memang nak kat situ lah. Tak ada sebelah dia tak boleh. Sebab dia dah sebelah ni. Macam mana kau nak buat ni? Tanam ke? Terus. Tapi kena ambil tanah dulu. Pegang. Nanti untuk lagi. Ini kan?
Beri tanam. Center tak? Okay. Banyak. Ya. Betul. Kita boleh tolak ke? Itu tanah tu? Ni tanah ni untuk dia lah. Bukan tanah tu. Ha? Ni. Yang ni lebih. Anak anu atas ni pula. Atas tiga-tiga ni. Itu letak tanah sikit. Ada? Ni? Ha. Kat puding. Pak ke kau. Dah. Ya, ingat tau. Tuang kat atas ni. Bismillah. Kat sini. Tak bawah sangat. Okey. Boleh lah. Okey. Apa itu? Tanam kat sini. Oh, ni. Tak apalah, next time boleh ni. Puding kau memang nak kat sini boleh lah puding. Puding. Alah pecah. Ni satu je nak. Ni je. Ayo, cabut dah. Tak payah. Belum. Sekejap. Belum betul-betul lagi. Dia masih. Tapi kan tu. Okay dah, letak tanah tu. Sikit-sikit tanah. Betul-betul lah letak kat bawah dia. Silap ni. Aku ni tengah bongkok. Ya. Ni harap dia berkembang lah. Berkembang tinggi. Tapi paling tinggi. Dia nak Bismillahirrahmanirrahim. tengok kasi kelakar tu. Kan tu depan lagi. Ha? Tak boleh nanti atak batu. Mana boleh betul-betul tu. Main batu nisan. Batu kan dong. Yang ni kembang tak apa. Kita datang dah besar. Tinggi. Rasa tiba-tiba. Keajaiban. Tak mustahil dah. Dengan izin Allah. Ya Allah lah. Ya Allah. Izinkan dapat ni. Izinkan dapat ni berzikir untuk si mati. Ayah tu cakap sana. Biarkan dia. Dia nama dia apa? Bola emas. Dia kau jangan ingat kalau dia kuning dia rosak. Oh, Dia kuning tu memang warna dia. Oh. Jangan ingat kuning tu kering. Pergi buang pula. Betul lah. Mai dah ayah ni. Kau lah cepat ni maghrib. Esok ni kita insyaAllah kita jumpa lagi lah. Jumpa kat ni, jumpa kat sana lah. Nanti boleh ngetih sama kat sana. Macam ni tu. Ambil air lu. Tak apalah kau tak banyak. Ada adik yang memahami. Lagi dalam tu. Lagi dalam tu. Sakit tadi lah. Kenapa sih? Bismillah. Ni tak ada kaku jangan air pula belah. Allah. Memang tuang je. Tak payah buka Tuang dia tak payah air.
Ini sebab muncul lidah ni. InsyaAllah ya, ni akan tanam. Alung punya lidah. Alung. Saya. Dia memang kena letak air supaya dia tak stres. Pokok tak stres. Jadi dipindahkan. Sekali dengan puding-puding. Dia dulu sudah puding. Ya. Ayah nak puding je lah. Puding dia rasa ya 75 hari kemalangan. Lagi 5 hari nak 40. Sekejap. Sekejap ni ayah pergi. Tapi Masa lama. tak, masa baru. Baru lagi. Baru seminggu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau ada apa nabi? Sedekah berapa? Aku tak bawa duit. Aku buat duit. Abang Nabi dah balik ke dia kata stay? Tak tahulah. Mana kain putihnya? Esok lah. Saya tak jadi banyak aku nak ingat. Aku ingat air. Ada kain putih. Nanti minta dah sikit rumah. Aku yang kasih sikit berhenti. Masuk tangan kan? Saya dah. Tu? Foto? Sikit. Oh ya, di bawah tangan kat atas ya, wajar. Oh, masuk dalam sini sama mak ayah. Semoga ayah tenang sejuk. Anu memang ya? Taman-taman syurga. Jumpalah tu nenek sana ya. Oh. Kan kalau ikut kan sana alam bangsa ni dia orang boleh jumpa sesama dia orang. Kalau yang sesama dia orang di tempat yang sama. Macam ayah dengan komputer ni. Ayah dengan ni mak insya-Allah. InsyaAllah. Ayah dengan Hatuk tu wallah alam lah. Sebab kita tak rapat. Tapi nenek tahajud tak tinggal. Ayah sedekah banyak. Kau tengok muka kau kan? Tengok aku lah. Nak tengok muka lu ya. Oh. Kau dah selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga anak ayah sihat. Alhamdulillah. Tangan kau yang tanam bukan tangan aku. Tangan aku mungkin tak hidup lah. Aku yakin. Tengok macam mana. Dah lama tak boleh tanam. Dulu kita tanam ni lah. Rasanya aku rasa macam nak sebut gali sampai bawah. Tengok kau ya. Mana boleh kau. Buat apa ni? Dia cakap kau gila. Kita dah reda lah ya. Saya senang rasanya. Tengah reda tapi akan rindu ya. Hari ni tak nak nangis. Sebab tadi dah nangis. Kita orang yang patut tangis sendiri-sendiri ni. Ayah dah lepas. Kita orang tak lepas lagi lah. So dia ni harap-harap apa perkenalan doa ni. Supaya kita jumpa dekat Sugi Fidaus sana. Kita buat. Bila adik perangai semua macam Astagfirullahaladzim. So dia tu. Aku juga tapi tu insyaAllah dah cuba jejak naik esok dia. Oh tenang. Tenang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk seluruh
manusia meninggal di tanah kuburan ini. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.